kenapa badan Yen jadi kecil sangat ni? Tengok tu, semut merah tu lagi besar dari Yen. Macam mana ni? Ikhwan! Ikhwan! Tolong Yen! Dia tak dengar pun. Tak ada siapa nampak Yen. Tolonglah! Yen takut sangat ni. Serangga semua besar-besar. Yen rasa tak selamat. Jantung Yen pun dah berdebar laju ni. Jadi korang kena janji ya. Korang mesti teman Yen sampai habis cerita ni. Awak ni kan manusia. Macam mana badan awak boleh jadi kecil macam ni? Hai, nama saya Yen. Sekarang Yen akan ceritakan dari mula. Macam mana badan Yen boleh jadi kecil macam ni? Semuanya bermula tadi. Masa Yen baru balik dari sekolah. Tiba-tiba, Yen ternampak satu gadget alien misteri. Wah, gadget ni nampak sangat menarik. Tanpa fikir panjang, Yen pun tekan butang yang ada pada gadget tu. Tiba-tiba, zap. Badan Yen terus jadi kecil. Kalau Yen tekan semula butang ni, mungkin badan Yen boleh kembali normal. Tapi belum sempat Yen buat apa-apa. Seekor lalat besar datang dan terus ambil Yen. Lalat tu bawa Yen keluar dari rumah dan tinggalkan Yen di kawasan bandar ni. Pada awalnya Yen cuba nak balik ke rumah, tapi dalam perjalanan ada banyak halangan. Macam mana ni? Ada banyak sangat tikus besar dekat sana. Oh tidak! Yen tak boleh guna jalan ni untuk balik ke rumah. Jadi itulah ceritanya. Sekarang Yen terperangkap di sini dan tak dapat balik ke rumah. Oh, sekarang saya faham. Di kawasan Bank Brookhaven tu memang banyak tikus berkeliaran. Tempat tu sangat bahaya. Mustahil untuk Yen lintas kawasan tu seorang diri. Tapi Yen mesti balik rumah. Yen kena guna semula gadget alien misteri tu supaya badan Yen boleh kembali normal. Jangan risau, saya ada idea. Apa kata Yen minta bantuan daripada Kelab Sains Serangga? Saya yakin mereka boleh bantu Yen. Hah? Kelab Sains Serangga? Siapa mereka tu? Di dunia serangga Brookhaven, ada sebuah kelab yang sangat istimewa dan terkenal. Namanya Kelab Sains Serangga. Ahlinya terdiri daripada 3 serangga hebat. Doktor Nyamuk, Profesor Anai-Anai, dan Kapten Mentadak. Mereka bukan serangga biasa. Mereka saintis bijak yang suka buat eksperimen dan projek sains yang menarik. Setiap projek sains yang mereka hasilkan telah banyak membantu semua serangga di Brookhaven. Jadi, dekat mana Yen boleh jumpa Kelab Sains Serangga tu? Mereka ada kat sana, di kedai gunting rambut Brookhaven. Alamak, jauhnya tempat tu. Jangan risau, Yen. Jom ikut saya. Yen boleh naik teksi kumbang ni untuk pergi ke sana. Aik, di dunia serangga Brookhaven pun ada teksi ke? Sangat menarik. Wah, tengok tu. Semua orang tak perasan pun ada kumbang kecil sedang melintas jalan. Hati-hati ya, teksi kumbang. Jangan sampai dipijak oleh manusia. Kalau tak, habislah kita. Bagus. Kita dah sampai di kedai gunting rambut Brookhaven. Terima kasih teksi kumbang. Sekarang, Yen kena cari Kelab Sains Serangga. Oh, jadi Kelab Sains Serangga ada di atas sana. Kalau macam tu, Yen akan panjat naik guna wayar merah ni. Kelab Sains Serangga! Kelab! Bunyi apa yang bising sangat tu? Serangga! Hai, awak semua ni ahli Kelab Sains Serangga ke? Ya, betul tu. Ada apa kami boleh tolong? Awak ni Yen kan? Hei semua, tengok, Yen ada kat sini. Apa, Yen? Betul lah, memang Yen. Hah? Macam mana awak semua kenal Yen? Mestilah kami kenal, sebab Yen pernah selamatkan kami dulu.
Akhirnya, Aisyah dapat tangkap 3 serangga ni. Hahaha, Aisyah nak buat perkara jahat dekat mereka. Hey, jangan buat macam tu. Lepaskan serangga tu cepat. Kesian mereka. Serangga pun ada perasaan juga. Bagus. Sekarang awak semua dah bebas. Jangan takut lagi ya. Wah, tak sangka. Awak bertiga ni serangga yang Yen pernah selamatkan dulu. Yen, kenapa badan awak jadi kecil macam ni? Badan Yen jadi kecil sebab Yen tersalah guna gadget alien misteri. Lepas tu, ada seekor lalat datang ambil Yen dan bawa terbang ke bandar. Sekarang, Yen kena balik rumah dan guna semula gadget tu. Tapi, dekat kawasan Bank Brookhaven ada banyak tikus. Jadi, Yen perlukan bantuan awak semua untuk lintas kawasan tu dengan selamat. Get up, Sains! Serangga! Sains! Baiklah, Yen. Sebab dulu awak pernah tolong kami. Kali ni biar kami pula tolong awak. Kami ada cara untuk Yen lintas kawasan tikus tu dengan selamat. Caranya, kita bina roket. Apa? Betul ke ni? Awak semua nak bina roket? Betul. Kita akan buat projek sains terhebat di Brookhaven. Projek sains, bina roket. Mula-mula, kita letak roket di atas kolam kecil. Kemudian, kita buat saluran yang sambungkan kolam besar ke kolam kecil. Air dari kolam besar akan mengalir ke kolam kecil. Air yang laju itu akan tolak roket ke atas. Apabila roket terbang ke langit, kita guna serbuk cahaya supaya roket bercahaya dan terbang menuju rumah Yen. Untuk terbang jauh pula, kita mesti kuatkan badan roket tu. Kesimpulannya, ada 3 langkah penting. Pertama, buat saluran dari kolam besar ke kolam kecil. Kedua, guna serbuk cahaya. Dan ketiga, kuatkan badan roket. Itulah dia, projek sains, bina roket untuk menuju ke rumah Yen. Wah, tak sabarnya Yen nak bina roket. Kalau macam tu, jangan tunggu lagi. Jom mula projek sains kita. Jadi, ke mana kita nak pergi sekarang? Langkah pertama, kita kena buat saluran dari kolam besar ke kolam kecil. Untuk itu, kita minta tolong kumpulan semut hitam. Semut hitam pandai buat terowong kecil bawah tanah. Macam mana kita nak jumpa semut hitam? Mereka selalu ada dekat kedai aiskrim. Okey, jom pergi ke kedai aiskrim Brookhaven. Get up, Sains! Serangga! Sains! Serangga! Teksi kumbang hati-hati. Kakak Izzati tengah berjalan laju di depan sana. Nampaknya kita sudah sampai di kedai aiskrim Brookhaven. Itu macam Bliss. Mungkin Bliss sedang membeli aiskrim. Jom kita pergi jumpa kumpulan semut hitam. Dengar sini semua semut hitam. Kita kena bekerja sama. Kalau kita rajin, kita boleh simpan makanan untuk musim sejuk nanti. Cepat, jom kita ambil aiskrim manusia tu. Serang! Semua semut hitam cepat serang. Serang! Jangan mengalah. Kita mesti berjuang sebelum musim sejuk tiba. Ayo semut hitam, terus maju ke depan. Jangan berhenti. Serang! Kenapa ada banyak semut dekat aiskrim Bliss ni? Alamak, manusia tu tiup kita dengan angin yang kuat. Ketua, nampaknya kita gagal lagi hari ni. Baiklah, saya faham. Kita cuba lagi esok. Maaf, Yen. Kumpulan semut hitam tak dapat tolong bina saluran tu. Kenapa tak boleh tolong? Kami tak ada masa sekarang.
sebab musim sejuk dah nak datang di Brookhaven. Jadi, semua semut kena cari makanan untuk disimpan. Ini penting supaya kami boleh hidup masa musim sejuk nanti. Alamak, macam mana ni? Kumpulan semut hitam tak boleh tolong kita buat saluran air. Kelab Sains Serangga. Jom kita bincang sekarang. Sains! Sains! Serangga! Kami ada satu rancangan. Kumpulan semut hitam tak dapat tolong Yen sebab sibuk cari makanan. Jadi, apa kata kita buat satu perjanjian? Sekarang semut hitam tolong Yen bina saluran air dulu. Kemudian, bila badan Yen dah kembali normal, Yen janji akan bagi makanan untuk semut hitam sepanjang musim sejuk nanti. Awak semua tak perlu risau pasal makanan lagi. Wah, itu idea yang bagus. Kalau Yen janji nak bagi makanan sepanjang musim sejuk, kami setuju untuk bina saluran air tu. Cepat semua kumpulan semut hitam. Kita kena bina saluran air ni untuk Yen. Dia dah janji nak bagi kita makanan masa musim sejuk nanti. Baguslah. Semut hitam dah setuju tolong bina saluran air. Sekarang, apa langkah kedua untuk projek sains kita? Langkah kedua, kita kena cari serbuk cahaya. Serbuk cahaya tu penting supaya roket kita boleh terbang nanti. Kita boleh cari serbuk cahaya tu dekat balai polis. Baiklah, jom kita pergi ke balai polis Brookhaven sekarang. Yen, itulah dia serbuk cahaya. Kalau macam tu, jomlah kita ambil serbuk cahaya tu. Apa yang jadi ni? Kenapa awak semua tiba-tiba menjerit ni? Yen, tengok sana cepat. Itu Encik Lebah. Dia serangga yang jahat. Sengatan dia sangat sakit. Semua serangga di Brookhaven takut pada dia. Sekarang Encik Lebah sedang mengawal serbuk cahaya tu. Tapi, kita tak boleh mengalah. Kita mesti fikir cara nak ambil serbuk cahaya tu. Kalau macam tu, biar saya tengok buku sains serangga ni. Buku ni ada semua maklumat tentang serangga di Brookhaven. Aha, saya dah jumpa. Dalam buku ni tulis, Encik Lebah ada satu kelemahan. Dia sangat suka cahaya yang terang. Kelab Sains Serangga. Jom kita bincang. Kelab Sains Serangga! Sains! Jadi, ini rancangan kita. Mula-mula, kita tutup lampu supaya bilik jadi gelap. Bila bilik gelap, skrin komputer akan nampak sangat terang. Cahaya terang itu akan tarik perhatian Encik Lebah. Masa tu, peluang untuk Yen ambil serbuk cahaya. Baiklah, jom mula rancangan sekarang. Bersedia, Yen. Kami akan tutup lampu sekarang. Bagus, bilik dah gelap. Cahaya dari skrin komputer tu tarik perhatian Encik Lebah. Sekarang Encik Lebah pergi ke arah skrin komputer. Peluang yang bagus, masa untuk Yen bertindak. Alamak, meja balai polis ni sangat tinggi. Yen akan ambil serbuk cahaya itu dengan senyap. Yen kena hati-hati. Kalau tak, Encik Lebah akan perasan. Yen dah sampai. Sekarang Yen ambil serbuk cahaya ni.
Bagus. Nampaknya Encik Lebah belum perasan Yen lagi. Kenapa balai polis tiba-tiba gelap ni? Siapalah agaknya yang tutup lampu? Oh tidak, Puan Polis dah buka lampu balik. Cepat, Yen. Lari dari situ. Puan Lebah dah kembali. Lari, Yen. Selamatkan diri. Jangan risau semua. Nasib baik Yen sempat lari. Tahniah Yen, sebab awak selamat. Awak juga dah berjaya ambil serbuk cahaya tu. Hebat Yen. Sekarang kita boleh sambung projek sains kita. Ini langkah ketiga dan juga langkah terakhir. Kita mesti kuatkan badan roket kita. Untuk itu, kita boleh ikat roket guna sarang labah-labah. Yen, kenapa awak melompat? Sebab Yen takut labah-labah. Jangan risau, Yen. Puan labah-labah tu kawan baik saya. Saya yakin dia akan tolong kita bina roket tu. Wah, kalau macam tu, jomlah kita minta tolong Puan labah-labah sekarang. Oh, jadi, Puan labah-labah tinggal di kedai runcit Brookhaven. Betul tu, Yen. Kedai runcit ni tempat yang selamat untuk dia. Wah, kita dah ada dalam kedai runcit Brookhaven. Jom kita pergi jumpa Puan labah-labah. Kita nak minta tolong dia bina roket tu. Puan labah-labah. Kenapa Puan menangis ni? Saya menangis sebab saya sakit perut. Puan labah-labah sakit perut. Semuanya bermula 2 hari lepas. Masa tu, saya lapar sangat dan sedang cari makanan. Tiba-tiba, saya nampak coklat atas meja. Wah, sedapnya coklat ni. Tapi saya tak perasan. Rupa-rupanya coklat tu dah rosak. Sekarang perut saya sakit. Dan saya tak boleh hasilkan sarang labah-labah lagi. Oh tidak, Yen. Ini adalah masalah besar. Kita perlu kuatkan badan roket guna sarang labah-labah. Tanpa sarang labah-labah, roket kita akan hancur. Saya sudah baca buku sains serangga. Hanya sarang labah-labah yang boleh kuatkan badan roket. Jadi maksudnya, projek sains kita dah gagal. Yen tak boleh balik rumah lagi. Badan Yen akan kekal jadi kecil macam ni. Projek sains kita dah gagal. Semua ini angkara coklat yang rosak tu. Kami tak dapat bina roket tanpa sarang labah-labah. Tunggu dulu. Tengok tu. Itu kan? Kelab Sains Serangga. Yen ada rancangan. Kalau kita tidak ada sarang labah-labah untuk ikat roket, kita boleh guna benda lain. Apa kata kita ganti dengan gula-gula getah? Wah, idea yang bijak, Yen. Gula-gula getah ni kuat dan tidak mudah putus. Saya yakin ia boleh kuatkan badan roket kita. Buat saluran dari kolam besar ke kolam kecil. Cari serbuk cahaya. Dan kuatkan badan roket. Nampaknya, kita sudah selesaikan 3 langkah penting. Jadi, sekarang, kita dah boleh bina roket. Kelab Sains Serangga! Sains Serangga!
Kita akan guna tin ni sebagai badan roket. Cepat. Sikit lagi kita nak siapkan saluran air ni. Wah, Yen dah pakai baju angkasawan. Yen, sudahkah awak bersedia? Yen sudah bersedia. Kumpulan semut juga sudah bersedia. Kami tunggu arahan untuk buka saluran air. Bagus. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau semua sudah bersedia, dalam kiraan 5, roket akan dilancarkan. Rocket launcher. 5, 4, 3, 2, 1. Air yang laju menolak roket ke atas. Bila roket dah di atas, serbuk cahaya buat roket terbang menuju rumah Yen. Ikatan kuat dari gula-gula getah pula buat badan roket jadi tahan lama. Dan dengan itu, Yen berjaya lintas kawasan tikus dengan selamat. Tengok, apa tu? Hah? Itu kan roket? Akhirnya, badan Yen dah kembali normal. Hei semua, Yen berjaya sampai rumah dengan selamat. Terima kasih, Kelab Sains Serangga. Kelab Sains Serangga. Projek Sains Bina Roket. Berjaya. Tekan sini sebelum terlambat.